Oh, oh, oh. Ini seorang telah dikapankan. Pelik kayak kapal warna biru. Wow. Ini kita bisa buka pasar anak. Oh, ada lagi. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada projek sikit nak cari apa ni? Ketam nipah. Jadi aku nak ambil boat dengan member aku ni. Pijang. Boleh. Oi, 2 orang je. Allah. Oh, menyengging. Oh, pergi. Wow, orang boleh boat 10 kaki juga. 4 speed dah nak duduk ramai-ramai tak boleh. Oh, naik 2-3 orang boleh lah. Bukan nak naik laju pun, layan gitu. Nak Top Gun dah tu. Ha, akak. Oh, ya. Apa acuh tak apa kata saya. Ha. Dia memang ada lebih gitu. Letak je. Memang ada lebih ni. Betul dah. Ambil tali ni, waktu ikat. Bot ada atas ni dah. So target sampai maghrib lah. Ataupun sebelum maghrib sampai awal sana. Kita tunggu bot dalam air. Lepas tu kita tunggu main. Okay, InsyaAllah akan ada hasil lah. So daripada sini nak pergi sana tak jauh pun, sekejap je. Okay, jumpa sana. Alhamdulillah kita dah sampai. Jadi pada malam ni hanya ada Farid, Aris dan juga Boy. So ngam-ngam sampai waktu maghrib kan. So kita nak proses waktu ngembuk ni daripada sini masuk dalam air ni. Ni orang panggil ubat sakit kepala. Kalau sakit-sakit kepala, buk di atas kereta beres hilang sakit kepala. Sebenarnya kita target nak main ketam tengok ketam nipah. So tapi sambil-sambil tu kita mancing sekejap dia. Sekejap je. 8 malam 8 pagi je. Sekejap je tak lama. Ingat je ni buk 10 kaki je. Jatuh. Tu dia gedebus. Pastikan cerah langit baru balik. Gi cerah, balik cerah. Gi cerah, balik cerah. Boy order mana boy? Baju 5 boy. Oh. Dapat free. Oh, beres bos. Mantap. Nak bubuh enjin dulu ah. Sekejap lah, pusing. Letak dulu, kita pusing je. Bubuh enjin dulu. Okay. Steady lah tu. Lepas ni kita naik semayang dulu. Kita naik semayang maghrib dulu. Lepas tu kita bubuh-bubuh hupan semua. Lepas tu kita turun lah tak? Tak tahan bitur. Lepas tunggu bitur tu, bitur kita pasang sini lah. Kat wakas ni lah. Ni bitur. Bitur ketam. Tak botol ya boy. Yes. Awak makin ke depan ni. Mestilah. Sebab tu hari tu saya beli mandi. Beli mana ni? TikTok. 600 ml. 600 ml dia akan cukup 600 dia akan stop. Automatik. Wah, nak semayang, ambil semayang ni. Hebat mu ni. Kita nak ikat kepala ayam ni di bitu. Ayam ni dia ada hidung. Cucuk dia. Cucuk di hidung ayam ni. Ambil gitu, ikat. Tak lilit banyak. Lilit sikit je. Dek gini. faham. Capuk dalam air. Jadi ketai masuk ke mana? Ketan dia masuk ke mana? Dia ada lidah dia ni. Masuk ke ni. Okey, selesai. Jom, berperang kita. Berperang kita. Ni. Kat situ. Bubuh itu pun tergelar dah buk. Aku tolak je. Pilih enjin tu. Beres, jom kita pergi tahap bitu dulu. Kita minta lah ada hasil Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi tani bi khair. Tengok abang sapi kita. Abang sapi kita tengah
Menahan pintu. Oh, lebar. Ya. Ya. Eret. Oh. Ya. 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 Capak lagi. Ya. Oh. Habis biasa dah main ni. Hei. 50 tahun. Oh, 50 tahun. Oh, 50 tahun. Hei. Mana bolak dah. 50 tahun main setengah ni. Berumudi pun doktor. Jerumudi pula. Jerumudi pegang kamera. So enjoy. So. Oh. Sekarang jam 9.21. Salah. 9.11 minit. Lebih kurang pukul 1 lah kita pergi. Satu kita mari tengok. Itu 1 lah. Kita tengok 2 kali lah. 2 kali kita tengok. Pukul 1 sekali, pukul 4 sekali. Pukul 1 sekali, pagi esok sekali. Pagi esok. Pagi esok. Baras. Sekarang ni dah pukul 1 pagi. Tadi kita nak tengok hasil bitu kita pada malam. Tadi kita tengok ada hasil ke tak ada. Kalau tak ada juga kita tunggu pukul 7 pagi esok. Malam ni pun ada orang tahan juga tu. Tu pelapor kecil je. Motor orang lain tu, motor kecil. Mana hak kita letak ni Reh? Tak jumpa lagi ni. Saya rasa kena selang ni ketan dah Reh. Ha? Dah. Okey, jumpa dah. Tu dia. Tak sabar Reh, tak sabar Reh. Itu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kepala ayam ni Reh. Kepala ayam. Ada kepala ayam je. Tak pula. Kita lepak lagi. Lagu mana kita ni dah? First impression kita dah gitu dah. Ni ujian bagi kita ni. Ujian. Ya. Biasa tu. Dalam cari rezeki memang biasa lah. Langit tak selalu cerah. Oh, langit tak selalu juga. Abang kata tak selalu berada di atas. Oh, banyak boleh. Banyak. Oh. Boleh benda. Tipu hitam. Betul. Tipu seduh. Macam mana bang? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Grade A. Oh. Grade A bang. Bang. Alhamdulillah. Padu bang. Macam dia. Oh, besar. Tu ha. Oh. Grade A bang. Padu. A bang. Boleh ha. Oh. Aduh. Main celah jumbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor ketek. Tapi seekor belum memayis. Belum main. Ha. Lepas tu lagu mana kira tu? Yang belum memayis tu kita lepas balik. Ni dara. Ni darah ni. Ni Tak memayis lagi. tak ke balik lagi. Tak balik lagi. Alek aku kecek tu. Kalau kena. Apa nak ni ya? Grade C pun grade C lah. Oh. Ayo kita ni. Romaita. Romaita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak habis doa aku. Ni habis suka ni. Grade abang-abang. Aduh. Dah tubik. Mana balong kita? Dah. Tubik. Okey lah kau ni. Ringan je. Panjang tali. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Ada sapi ular ni. Sapi kepiting. Sapi kepiting. Sapi kepiting. Oh, padu lah. 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Ada manis. Alhamdulillah. Ya.
Macam mana? InsyaAllah. Oh, ada manis. Ada manis. Balik tangan dulu. Bang. Molek sikit ke tu. Setakat ni dok habis lagi lah. Walaupun capur kecil besar, banyak kecil pada besar. Apa? Boleh lah. Alhamdulillah. Sebab pula kalau rasa dia kecil, senang je buat kuah lebih. Boleh jadi banyak kok. Weko. Oh, korban. Ya Allah. Ini barek punya ni. Tengok dengan kaki. Mesti betina. Kata dia. Betina. Masahoh. Oh, padu. Aduh. Bunyi dia jatuh pun. Kau isi depan. Isi depan. Kak bang. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Tu dia. Tengok speed. Apa? Speed. Ini abang perkasa. Orang ni seluk tangan. Awak kau. Memang boleh. Baik dulu. Tengok lain. Tak apa dah. Boleh buat lagi gelap. Mantap feeder. Kena buat tu. Gagah. Padu geng. Angkat bang. Kasih angkat dia. Banyak siput. Ada lagi sahabat. Ada lagi baram. Anak dara. Dara. Nama dia Sri Anita. Sri Anita binti Sapri. Balik dulu. Yang terakhir. Kasih angkat sama dia. Alhamdulillah. 2 ekor anak dara. Baizura dengan Fadila. Baizura dengan Fadila. Baizura, Fadila. Fadila kecil sikit lah. Fadila kecil sikit lah. Alhamdulillah. Makan ketam kita malam ni deh. Alhamdulillah. Kembar tidak seiras. Fadila dengan apa? Baizura. Bahaya dah ni, bahaya. Jangan bala. Beres. Macam mana Reh untuk trip pertama malam ni? Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Puas hati. Puas hati bang. Mana tak puas hati, cuba tengok bang. Tengok. Allahu Akbar. Meriah. Kepiting. Pukul berapa pagi aku duduk tahu ni? Pukul 3.30. 3.30? 3.30. 3.30. Tapi puas hati lah untuk trip pertama. Kita turun pukul 1 tadi. Pukul 3.30 kita dapat hasil setakat ni, alhamdulillah, syukur. Tu semua. So kita target pagi esok. Cerah tanah. Lacak. Kopi lu sahabat. Kalau kata nak tidur, memang nak tidur dah. Memang tak boleh tidur. Bukan tak boleh tidur, tapi tidak boleh tidur. Jumpa siang hari esok pula baru boleh tidur. Siang tengok member kita deh. Dia buat apa? Dia buat apa? Bergelimpangan di atas jambatan. Macam gelandangan seorang-seorang. Allah Akbar. Siang tengok Makassar. Ini seorang telah dikapankan. Pelik kayak kapal warna biru. Kuat Barisan Nasional kali dia ni. Siap peluk batas. Memang macam British. Dapat tanah Malaya. Dia nak kati yang bawa. Bata apa yang rempak. Tuan tanah sengih.
New. Tanah duduk atas tong. Nak alah tak tergamuk. Tak apalah. Weh je lah. Janji dia. Tenang. Aduh, apa ke lah. Kalau dia bangun dia akan kalut. Kalut. Cuk. Tak berhenti. Aduh, kopi sikit ni. Kopi. Ni kopi original Sabah. Bukan kopi tak musang. Bukan. Bukan. Ni kopi lah. Tak ke. Apa? Jadi sekarang ni kita nak tunggu pukul 7. Selamat pagi guys. So sekarang ni baru pukul 6 lebih, belum lagi pukul 7. Pada pagi ni kita akan angkat keseluruhan kita punya bento. Semalam kita mancing tapi air tak berapa cun. Setakat ni kumpau lagi lah. Darah tu keluar melalui hidung, melalui telinga, kumpau. Kita siap-siap, kita nak turun angkat semua sekali bento yang kita ada. Dan kita tengok banyak mana hasil yang kita dapat pada pagi ni. Last kita angkat semalam pukul 3 pagi. Okay, beres. Let's go. Oh, selesa Gelu. Gelu. Allah. Allah selesa sahabat. Air toh. Ha? Selamat pagi. Oh, ada ketam tu. Tengok abang ni tahan sini je. Oh, tak payah pergi jauh. Ni lah view pagi kita dekat sungai ni. Sungai ni pertama kali kita main. Semalam hasil puas hati dia tau. Puas hati. Hasil memang agak puas hati lah. Dengan tak ada pengalamannya, dengan tak pandai mainnya, tapi alhamdulillah dapat banyak tu pun alhamdulillah. Kata 50 tahun. 50 tahun tu dulu. Lepas tu pecing ni baru start balik. Umur apa lah ni? Aduh. Alhamdulillah ada ni. Ada. Oh, ada baram. 2 ekor baram. Alhamdulillah. Seperti yang dijanjikan, cerah tanah, kita angkat bos. Bahagia abang main jatuh gitu. Ada manisnya. Manis, pagi yang indah. Alhamdulillah. Duh. Duh. Betul lah semok wah. Alhamdulillah, kepala ayam pucak. Kepala ayam. Pucak ayam. Aduh. Malam kasar-kasar kok. Oh, semalam kasar-kasar. Alhamdulillah. Ada lagi Adalah. manisnya. Jangan panggil saya sapi. Oh, tak ada. Cobra. Minta maaf, tak ada dah sapi ular. Sapi kepiting. Ya. Ya. Minta maaf sahabat dah leruk. La ilaha illallah. Tak apalah. Sekejap. Saya bantu. Boleh. Oh, gagal lagi. Tak apa. Ni masa ni kita nak tengok pengalaman 50 tahun ni. Cepat tak cepat dia buat. Dah siap. Ini tas yang paling susah. Sipu bagi aku. Alhamdulillah. Ada lagi. Gerisi lah. Jangan kumpau. Alhamdulillah.
Ni Baby kita ni release. release. Oh tu ada lagi. Bolok ni. Bolok ni, bolok apa ni? Duit. 50 tahun buat ni. Abang mah hebat abang. Oh ada lagi. Ada. Yang ni kita Boleh release lah. lah. Ke kita simpan? Consider boleh lah. Masih dah boleh. Ha. Cukup syarat ah. Cukup syarat. Method ah, method. Ha? Method ah. Match bukan method. Oh. Okey. Oh, lagi kecil. Ini kalau aku menjadi upang ni. Oh, lagi kecil. Kena tambah pengalaman lagi ni. Tak cukup 50 tahun. Tak ikut. Jauh. Lepas balik lah. Kecil-kecil kita lepas balik. Lepas balik ah. Macam panjang kali ni. Yang macam balok lah sebenarnya. Oh. Nampak pengalaman kara tu. Cara dulu. Hebat baby. Sapit kepiting. Apa bahan kau ni? Luar lagi sungai. Minta maaf. Di luar kawalan. Alhamdulillah. Oh, you kena tepuk. You kena tepuk rok je. Oh boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada saiz. Oh. Ada saiz. Okay, mantap. Tak masak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Tapi kecil. Kecil saja kita lepas balik. Oh, Akbar. Ada lagi. Bang, tengok muka ceria sikit bang. Oh, gelap bang. Allah. Rezeki bagi ada lagi hak saya gorgon Ada sama. lagi. Saya kena bagi laluan pada gorgon. Gorgon. Wah, dah letter. Oi. Silakan kau. Baik seluarmu tahu lagi ni. Belakang. Ada sekor. Ada alhamdulillah. 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 Aku pelik sebenarnya dia letak pelapor pendek tu. Ni. Oh, Kepiting. kepiting. Go. Turun. Sahabat aku ni kadang-kadang niat dia kita tak boleh baca. Tengok ni. Kau tengok ni. Semua dia letak dekat punggung aku. Let bro. Dah habis. Habis dah. Dah. Maksudnya sepanjang kawasan ni kita boleh main. Boleh. Oh. Ada double kepala saja. Uish, macam mana boleh double? Masa mana Cak Tambo? Laki dengan bini. Oh, laki dengan bini. Kena. Astaghfirullahalazim. Okay guys. Alhamdulillah guys, ada 2 ekor. Double strike. Oh. Double strike. Oh. Walaupun tidak besar tapi manisnya ada guys. Manisnya ada guys. Iya bapak. Itu. Ketek kocok. Oh, dah. Saya nak tanya sikit ketam ni macam ular ke? Macam ular. Macam king cobra ke? Apa? Kalau kita tak buat pergerakan dia tak attack kita. Jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab dia ada getaran. Getaran. Kita duduk tabuk ni ada getaran. Dia daripada tadi duduk gini dah. Bismillah. Tak ada bapak. Tidak ada. Tidak ada bapak. Tidak apalah nak. Begitulah kehidupan. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Iya bapak. Benar sekali bapak. Mana ini mau pergi bapak? Di sebelah itu nak. Hei, Kau sangkut itu bapak.
Aku itu. Kau tarik saja talinya. Tak bisa bapak. Boleh. Ha, Belakang ini perahu bapak. belakang. Maknanya kita gagal yang terakhir bapak. Oh, gagal. Yang terakhir kita gagal. Tinggal kepala ayamnya saja. Maka dengan itu tamatlah sudah. Alhamdulillah. Betul. Hah? Betul. Oh. Betul Kusyairi. Kali lagi. Oh. Ada kobra juga mengalah. Okey geng. Jadi kita naik atas, kita tengok keseluruhan hasil apa yang kita dapat sepanjang satu malam kita berada di tempat. Wow. Lagi, tarik. Tarik lagi. Atas lagi. Lagi. Lari ini datang. Dua, tiga. Sungguh berat ini anak. Gimana hasilnya? Hah? Gimana hasilnya? Agak lumayan anak. Agak lumayan ya. Iya. Agak lumayan. Wow. Berkepitan. Lumayan. Ini kita bisa buka pasar anak. Mantap. Saya campur. Ada macam-macam gerik. Gerik B ada, gerik C ada. Ini hasil satu malam ini anak. Apa kamu bikin gaduh-gaduh anak? Aduh, mantap. Ni kalau habis makan semua ni, boleh kena gauk. Jadi jangan tamuk, makan kongsi-kongsi je. So itu saja perkongsian kami pada kali ni. Mancing pun agak kumpau. So kita jumpa di lain hari, lain episod Squad King Cobra Channel kepiting anda. Bye bye. Zas.